Okay, hai, Assalamualaikum korang. Want to hear something funny. The other day, minggu ni lah, ramai kawan office aku termasuk akulah sekali demam. Hari Senin hari tu aku dah MC. And then hari ni aku rasa nak demam balik. Lepas tu, colleague aku bagi tahu bos lah. Dia kata, bos aku cakap kat colleague aku tu, dia kata, itulah saya rasa macam nak demam juga ni, nak menggigil, seram sejuk panas badan saya. Lepas tu yang colleague saya ni pun bagi tahulah, oh musim sekarang ni puan, sekarang ni ramai orang demam. Lepas tu dia kata, bos aku kata, oh tu bukan musim. Musim selalunya macam influenza, COVID tu dia kira musim. Yang ni bukan musim, dia kata. Lepas tu colleague aku macam dalam hati macam, habis tu nak dipanggil apa? Sebab semua orang demam sekarang ni kan. Lepas tu dia pun macam, ya ke? Okay. Malah nak argue lah sebabnya kita ni siapa lah wah, kita dah gaji 1,800 je wah, takkan nak argue dengan CEO founder kita. Dia kata bukan musim, bukanlah musim. Yang sekarang ni aku demam, lepas tu dia pun demam juga, kawan aku lagi seorang pun demam, semua demam. Tu nak kata apa tu? Dah, tu saja.